Nasi goreng ekor lembu. Lebih pedas pun tak apa. Oh nak lebih pedas? Mampus. Aku bagi kau pedas boleh, tak kau tahan. punya. Kita akan masuk. Ini lah special ni. Ini resepi nenek moyang kita selama 60-70 tahun dahulu. Ui, Okey, ini panas. sayur. Nah, kita Betul. pakai kacang panjang, carrot. Telur siap lah. Okey, telur sikit. Ini hari kita belajar masak-masak ah. Okey, masuk nasi. Okey, ini nasi goreng sampai dia garing. Dia makan masa lebih kurang 3 ke 5 minit. Kita masak satu-satu. Panas-panas kita kasih. Tu bau dia menyengat betul lah. Memang extra pedas ni. Ada action. Ini nasi goreng ekor kita yang dah siap. Okey, kita tak ada pakai sebarang kicap Sebarang kicap tak ada Ini original kuali ni. Kau akan rasa angit-angit kuali sikit. Ni kira dah siap ni Ni dah siap. Tengok warna Extra dia. pedas Ni extra pedas. Memang terangkat dah. Sup dengan bawang goreng. Tunggu. Kau datang sup abang hijam kan? Betul bang. Kalau kau tak kena sup, bukanlah nama dia sup abang hijam. Ni dia kita bagi kau sup kambing. Kena dengan nasi goreng ekor ni, kau terbawa-bawa mimpi lah. Kau jangan risau. Kau cari Confirm aku bang, besok dalam mimpi tau. Alright bang. Nak cari kedai kat mana bang? Okey, kedai kita kau nak budang kau waste je sup abang hijam Bandar Hilir Melaka hari Rabu sehingga hari Isnin. Okey, kita cuti hari Selasa 2 petang sehingga 11 malam ataupun kita habis awal kita tutup awal